Okay, so tadi kita cerita pasal macam mana Liana mula daripada 2 unit, 10 Hmm. unit dan dah ada staff apa semua kan. So bunyi tu macam smooth je kan. Bunyi dia Tapi sedap. tapi in actual kan. Sebab ramai juga di luar cakap, "Eleh, dia cerita yang baik-baik je, ada je yang tak baik tu." Kan. Okey. Memang betul KLS pun percaya sebab KLS Hmm. sendiri bukan mengajar je, KLS pun buat. Dan KLS bermula tahun 2018 lagi. Cuma tahun 2020 tu adalah satu titik orang kata kejayaan yang sangat drastik. Kalau Liana pun bermula 2020 pun boleh tambah banyak unit, sama KLS pun sebenarnya. So dia adalah opportunity masa PKP tu. Jadi kalau nak kata tak ada problem, memang betul lah, menipu lah. Mana ada. Apa sahaja you buat pun ada problem. Cuma problem tu mungkin dah tak jadi problem sangat sebab kita dah melalui apa orang kata progress tu, kita dah boleh menerima dah. So kita hanya nampak yang manis je kan. So KLS rasa mungkin Liana boleh share sedikit lah sepanjang buat room rental ni. Mungkin ada suri rumah di luar sana sangat risau kan dengan masalah-masalah yang mungkin menyebabkan bisnes jatuh tiba-tiba ke apa semua kan. Ataupun mungkin yang boleh menyebabkan emosi terganggu ke kan, sebab berurusan dengan manusia kan. Betul. Dengan landlord lagi, dengan tenant lagi, dengan suami lagi, dengan anak lagi, banyak tu kan. Banyak. So mungkin Liana share apa yang paling Liana tak boleh nak lupakan dan macam mana Liana handle masalah ni. Cuma KLS nak share sedikit je sebelum kita minta Liana jawab ni. KLS cuma boleh cakap yang bestnya kita di Ilham Academy ni, kita ada community. Community yang memang kita letak sekali dalam grup. Jadi apa sahaja masalah sebenarnya mereka ni akan tanya dekat dalam grup dan KLS sendiri yang jawab serta student lain yang mengalami masalah tu ataupun yang ada experience ke apa semua bantu jawab juga. So KLS nampak dekat sini bila kita buat tu ada geng, kita bukan seorang-seorang kan. Kita buat tu dengan ilmu dan yang paling penting kita ada cikgu kan. Yang apa orang kata sentiasa kita boleh dapatkan bantuan, boleh dapatkan pendapat apa semua. So mungkin ini adalah salah satu jugalah penyebab untuk you all suri rumah di luar sana. Jangan overthinking sangat, jangan rasa macam susah sangat, tak tahu nanti macam mana apa semua. Okay, dan tujuan KLS tanya Puan Liana apa perkara yang paling dahsyat berlaku ni bukannya nak cakap benda ni confirm berlaku. Cuma kita ada solusi untuk setiap masalah dan setiap masalah yang orang ni alami, dia akan jadi satu benchmark untuk kita refer. So orang lain belajar dan you pun tahu dan itulah orang kata bestnya bila kita ada community ni, you belajar daripada orang lain dan you boleh avoid. Okay, so mungkin Liana boleh share sikit lah apa sepanjang you buat room rental ni kan. Sepanjang buat room rental ni dah tahun ke-6. Lebih kurang unit saya sekarang pun dah ada termasuk semua dalam 42 ke 42 unit lah. So kalau bilik tu ada berapa dah? Bilik dalam 300 lebih, dekat 400. Dekat 400 pun ada dah. unit yang kita buat satu rumah pun ada lah, sewa per house pun ada. Itu room rental. Homestay lagi. Banyak. Homestay lagi. Homestay lagi. Untuk homestay pengetahuan lain lah. you all, Homestay kelas homestay kan? Untuk pengetahuan you all, bila you all ada ilmu room rental ni, you all boleh buat macam-macam bisnes. So dalam kes ni, Puan Liana ni, dia pun explore juga homestay. Sebab dia walaupun mungkin ada perbezaan, tapi dia permintaan tu dia lebih kurang. Kan? Depends pada kawasan. Dia room rental dan homestay ni dia orang kata dalam environment yang sama. Dia kan? lebih kurang. Short stay dengan long betul. stay je. Dia short stay dengan long stay. Jadi dia tak jauh beza pun. Kan. Mungkin next time kita boleh buat untuk homestay pula kan. Homestay pun saya ada banyak juga homestay. Kan. Homestay masalah dia lain lah. Lain lah pula kan. Yang room rental ni sebab kita punya produk ni kita deal dengan manusia. Manusia ni orang kata benda hidup lah. Memang melibatkan emosi lah, komplain lah, macam-macam lah. Banyak.
banyak masalah tu banyaklah sebenarnya. Cuma Betul. bila awal-awal tu kami baru join kelas dengan KLS, kita belajar dari situ macam mana nak handle. Okay, you kena prop macam ni, macam mana you nak handle orang tu, macam mana kita nak handle kita punya tenant dengan bilik sewa tu tanpa orang kata tanpa bagi kesan lah. Tanpa kita pun takut juga deal dengan manusia ni. Betul. Takut dia boleh viral ke apa Ya, ke. betul. Kan. Jadi first tu kami belajar kita kena ada agreement yang kukuh. Lepas tu you kena masukkan semua house rule, syarat-syarat apa semua, dan pastikan agreement tu bersign. Pernah ada juga yang tak sign. Bila tak sign, bila berlaku sesuatu, contoh kita ada kes ada orang macam dia tenant kita yang hisap dadah lah dalam bilik sewa. Itu satu tu itu ni melibatkan kes polis jugalah. Kita nak deal dengan polis tu pun dah payah, susah. Menakutkan tu Lepas kan. tu lepas tu dengan tenant lain pun jadi takut duduk dalam rumah tu yang ada. Ya, siapa Jadi tak takut nanti jadi suspek juga. sebab jadi suspek memang polis Kan, panggil semua kami kena lah. memang semua ditanyalah. Tu kita dari situ kita belajar macam mana nak elakkan. Memang benda tu agak payahlah, kita pun waktu awal masuk kita pun tak kenal kan. Tapi Betul. dari situ kita agreement kita perbaiki lagi. Agreement tu kita keep ongoing update berdasarkan perkara yang berlaku. Kan. Sebab agreement tu kita sendiri boleh olah. Then you make sure you sign apa semua. Then kalau in case tenant buat je apa-apa, kita tak boleh bagi notis untuk orang keluar ke apa. Sebab benda tu dah termaktub dalam kita punya agreement, diorang tak boleh nak argue lah. Macam tu. Lepas tu kita ada kes yang bawa berlainan jantina masuk duduk sekali. Tanpa kita tak habis tahu. lagi kan benda tak habis. ni. Yang paling banyak rumah kita tangkap lah perempuan. Bawa masuk lelaki. Bawa masuk lelaki sekali. Bukan lelaki bawa masuk perempuan tau. Lelaki bawa masuk perempuan. lelaki. Saya jarang jumpa, mainkan dia bawa isteri dia datang tumpang jap. Itu ada. Tapi perempuan saya banyak tangkap lah, dia bawa masuk dia punya ni lah berlainan jantina duduk sekali dalam bilik dia. Oh my god. Jadi kita ada bukti apa semua. Memang kita notice 24 jam lah keluar. Sebab kita dah ada dalam agreement, you buat je keluar on the spot. Alright. Untuk pengetahuan you all, kita punya community gang room rental ni kita hanya buat yang patuh syariah. Maksudnya KLS tak akan benarkan seorang pun student KLS buat unit yang bercampur. Jadi mungkin you all rasa pelik, kenapa pula biasalah sekarang ni ada unit campur semua. No. Kita nak bisnes yang berkat. Okay. So kita takkan buat bisnes room rental yang campur sama ada lelaki perempuan ataupun bangsa lain-lain atau agama lain-lain. Kan? Betul. Kita hanya buat yang sama jantina dan sama agama. Dan alhamdulillah juga ramai kebanyakan student kita pun tak buatlah bangsa lain tu kan. Semua lokal. Awal-awal kalau you tak pergi kelas, kita macam ambil random kan. je. Campur. Bila dah je. campur, ada masalah dia. Jadi kat situ kita belajar. Next tu bila dia dah tamat kontrak, kita tak sambung dah. Kemudian kita ambil yang sama jantina of course lah sama. Agama tu. Agama kan. Okey, tadi Puan Liana banyak sebut tentang kontrak. So mungkin ada suri rumah di luar sana, netizen di luar sana kan tak faham kontrak apa ni. Okey, sebenarnya bila kita buat business room rental, so ini perkara yang you all tak perlu nak risau banyak. Kan macam tadi ada polis, ada kes polis apa semua. Sebab tu bila kita ada ilmu ni, sebenarnya perkara yang paling utama yang you all kena faham adalah kontrak. Kan, iaitu perjanjian di antara penyewa dengan pengusaha room rental dan pengusaha pula dengan landlord. Jadi kita ada dua pihak. Satu kita ni pengusaha ni dengan landlord, satu lagi pengusaha dengan tenant. Jadi bila kita faham tentang house rule, tentang kontrak, apa boleh apa tak boleh semua kan. So kita akan lebih yakin lah. Macam contoh tadi kes polis, sebenarnya dah ada dalam tenancy agreement, dah ada dalam legal words dah yang menyatakan jika tenant ni dia breach the contract dengan membuat jenayah, kita boleh keluarkan dia immediately. So kenapa kita nak takut? Betul. Kan? Bila kita dah boleh tangkap dia buat jenayah apa semua, of course kita dah kalau betul kita tak bersubahat, kenapa kita nak takut? Betul. Kan? So kita just ambil action sahaja.
Mungkin bunyi macam macam mana nak ambil action kan. Hmm. Tapi sebenarnya bila kita lalui, bukan kita pun kena buat. Automatically bila dia buat jenayah tu, bila dah polis ambil dia, dah tak ada apa dah. Kita cuma nak kena convince balik dengan kita punya tenant-tenant. Itu saja kan. Betul. Mungkin Liana ada isu tak dengan landlord? Tadi dengan tenant kan. Kalau dengan landlord ada tak? Dengan landlord kami ada juga isu lah. Satu dua isu yang landlord mungkin dia tengok agak ini lagi macam Dia sebab ni boleh buat duit banyak lagi ni daripada rumah aku ni itu kan. biasa sebab Okay. kita sewa pada dia satu rumah Aha, kan. okay. Jadi bila dia tengok ada buat bilik sewa, Potensi kan. potensi. Isu dia adalah habis dia kontrak dengan tu dia orang naikkan sewa. Itu isu saya dengan owner rumah. Diorang jaranglah nak kacau extra sebab kita jaga rumah diorang baik. Betul. Tapi sewa tu naik sikit. Jadi kita bila tapi kita buat calculation lah. Kalau dia naik sikit tu masih ada margin lagi. Jadi kita sambung je. Dia minimum berapa? 25% kan? Maksudnya kalau kita tak dapat margin tu, keuntungan tu lebih daripada 25%, so meaning that business kita tu tak sesuai dah kan? Dia cuma sakit sikit lah. Struggle. Betul. Jangan risau. Memang kita ajar benda-benda macam ni dalam kelas. So kalau you tak dapat keuntungan 25%, katakanlah landlord ni dia nampak kita macam berjaya dan dia pergi naikkan tinggi kan. Dan bila kita buat calculation kurang daripada 25%, okey lah, tak apalah. Kalau macam tu, you ambil balik lah unit you. Macam tu je. Sebab KLS pun pernah kena. Memang kita bagi balik semula dekat dia, tapi dia datang balik dekat kita juga akhirnya. Dia selalu landlord dia tak boleh nak manage. Yelah, dia buat tanpa ilmu. Kita boleh buat ni sebab kita ada orang kata modul yang kita belajar kan. Macam mana cara kita nak dapatkan tenant, macam mana kita nak jaga tenant supaya tenant suka kita kan. And then macam mana kita nak handle administratif juga ni. Dia ingat senang je buat marketing, tenant datang, then nanti dapat untung, dapat rental. Itu je yang dia fikir. Dia lupa kita ni banyak lagi belakang kerja ni kan. So macam kes-kes yang landlord datang balik ada ke? Ada. Kita return balik pun ada. Kita tak mau gaduh panjang ke apa ke argue kan. Kalau kita ikut cara dia nak minta macam mana, dia kalau dia nak return balik, kita return lah. Return rumah dia dalam keadaan asal balik lah. Kita buat tenang-tenang dah lah kan. Dia macam ni je. Business room rental ni you tak payah takut dengan ancaman luar kan. Sebab sepanjang KLS tengok daripada dulu sampai ke hari ni sama je pattern. Betul tak? Betul. Kita nak takut kenapa? Sebab setiap orang ni dah ada rezeki masing-masing. Kalau betul tuan rumah tu mungkin dia dah datang kelas KLS juga kan. Dia tengok dia ni buat jadi, aku nak pergi jugalah kelas kan. So it's okay. You dah ada ilmu, you nak buat rumah you sendiri, ambil buat. Sebab kita ada banyak lagi landlord di luar sana yang memerlukan pertolongan kita. Kena ada mindset macam tu. Kalau you takut hilang satu unit, you stuck kat situ je, you tak ke mana. Betul. You kena macam nak kemanisan tu memang payah. Jadi you kena sacrifice, you cari je yang lain. Dengan kata lain, tak payahlah overthinking sangat kan. Kita kena menerima masalah-masalah ni memang ada. Masalah tu dia macam masalah tu kadang-kadang dia memperbaiki lagi kita punya bisnes. Kalau kita tak hadap masalah tu, kita tak tahu pun macam ni nak selesaikan. So kalau you all di luar sana, kalau you rasa macam you tak buat lagi tapi you takut dengan macam-macam lah dalam kepala you tu, apa orang kata biawak dalam kepala tu, nanti kan landlord nak ambil semula lah, nanti kan landlord kacau tenant lah, nanti kan kita punya bilik tu tak untung lah, nanti tak ada tenant kan, ada bilik kosong lah apa semua. Ini yang banyak orang di luar sana selalu putar-putar cakap kan. So benda tu bukan tak
tak berlaku. Siapa kata? Betul tak? Liana Mesti sendiri pun ada unit yang ada kosong kan? lagi satu unit kosong ni jangan takut nanti orang unit kosong macam mana. Hmm. Itu proses orang kata proses bisnes tu. Ya. Kalau bisnes bilik sewa memang you kena hadap dengan bilik akan ada Ya. masa dia kosong. Ya. Kan bukan penuh sentiasa tak, itu Ya. tipulah kalau macam Tapi tu 2-3 kan. bulan je Sekejap je, kan? kadang sebulan, Kadang-kadang ah, dia terus macam tengah bulan tu je kan? sekejap je lepas tu penuh balik. Itu memang dia Okey. punya, orang kata dia punya proses je. Proses Kan? bisnes bilik sewa akan ada kosong sekejap. Itu normal lah. Kalau kita rasa takut yang tu payah, kita takkan nak berani bergerak lagi ke depan. Kan? Kita duk fikir nanti bilik kosong, itu bilik Kan? kosong. Banyak sangatlah masalah you all ni. Ha. Okey, daripada hidup fikir masalah, kita tanya Puan Liana, apa yang bestnya selepas dia dah buat sampai ke hari ni, sampai ke 2026 ni dah ada lebih kurang 300 lebih bilik. Maksudnya kalau kita kira kan, formula kita ni kalau satu bilik kita boleh untung 200 ni berapa agak-agaknya. Jangan KLS kira kira lah. rahsia. Tak, in actual rahsia lah. Tapi sebab kita dalam kelas memang kita ada formula nak tahu kita punya keuntungan gross kan. Betul. So katakanlah kita ada 350 bilik kan. So kita ada 350 bilik darab dengan 200. Keuntungan kita 200. So 70,000 tau sebulan. Kelas nak tanya you suri rumah 70,000 dapat sebulan. Best ke best? Yang cerita tak best tadi tu rasa-rasanya boleh handle tak kalau dapat 70,000 sebulan? Kan? Okay. So mungkin Liana share sedikit lah apa orang kata perubahan hidup. Okay. Kan? Kami suami isteri ni bermula pun dari zero. Kita bukan terus orang kata terus senang. Tak adalah. Jadi pekerjaan pun biasa-biasa je biasa kan? je. Jadi kita berusaha lah. Berusaha buat macam-macam sampailah ke bisnes yang ni, orang kata bisnes paling agak santai lah. Hujung bulan je kita macam agak orang kata apa, busy sikit sebab kita nak bayar hujung bulan, settlekan. awal bulan Itu kan? saja. Yang lain tu semua kita relax je. Jadi daripada kehidupan macam kita ada impian lah, setiap family dia ada impian masing-masing. Jadi kami pun ada impian ada aset sendiri semua. Alhamdulillah sekarang dah tercapai lah. Ada beberapa unit lah. Kita pun masih menambah lagi lah aset. So maksudnya dengan bisnes ni you boleh buat profile untuk beli rumah kan? Betul. Sebab saya bila dah kami ada company, saya memang dari awal kita buat gaji. Sebab kita pun ada join ada kelas-kelas bisnes lain yang memang you buat je bisnes, you ambil kena ada sebagai gaji. Jangan duit bisnes tu sukati keluar masuk macam tu je. Kan? You kerja dengan husband you pun you kena minta gaji tau. Saya Kan? ada gaji, saya ada KWSP. Even you suri rumah apa sekarang KWSP dia ada air suri. You tak kerja pun you boleh calon sendiri. Jadi disebabkan saya kerja dengan company sendiri, saya ambil gaji. Suami kata ambil lah gaji. So you rasa best. You pun ada gaji sendiri. You ada payslip, you ada KWSP semua. You calon. Kemudian dari situ saya dapat beli rumah pertama saya lah. You tak bekerja, you dapat beli rumah pertama. Dengan payslip kita sendiri tu lah. Jadi lepas tu kami tambah lah ada beberapa aset lain. Sekarang pun tengah nak buat macam homestay lah, homestay premium lah dekat Kedah. Kita punya 100 unit kan? Wow. Jangan buat bisnes macam, lagi satu duit bisnes jangan suka hati macam keluar masuk. Maksudnya macam tu, sebab bank ni kalau kita tak ada pendapatan atau kerja yang macam tetap makan gaji tu, bisnes kita kena ada yang orang kata macam ikut rules lah. Ikut rules. Buat slip gaji, bank tengok, bank okey. Walaupun you buat bisnes, bank okey. Bank bagi je untuk you nak beli aset ke apa. Tak ada masalah. Dengan kata lain, walaupun you kata you suri rumah, buat bisnes pun bisnes sendiri, bukan bermaksud you tak boleh jadi profesional. Kan? You kena jadi orang yang berfikiran jauh. Walaupun mungkin you kata ini bisnes duduk rumah je kan. Jangan business rasa rendah diri lah. Bisnes tak pergi office orang kata kan. Not necessary tak pergi office tu you tak ada career, you tak ada apa orang kata glamour tu kan. Boleh beli rumah, boleh pergi vacation, boleh buat lagi harta lain, boleh beli barang kemas. Kita suri rumah ni kena upgradekan diri kita. Join je macam kelas macam ni, kelas room rental. Join, upgrade sikit-sikit you punya diri supaya you confident. Kan? You confident. Actually
actually kalau kita tanya orang lelaki, suami ni dia suka ada isteri yang housewife, jaga anak, urus Ya, rumah memang. Tapi betul. dalam masa yang sama, at least you contribute lah something. Contribute Kan. something supaya macam orang kata, bukan nak, memanglah kita orang kata yang cari rezeki lebih pada suami. Tapi tak, you contribute something yang dia buat rumah tangga tu lagi harmoni. Kan. Maksudnya macam you Ha. boleh macam senang sikit. Kalau nak Hmm. travel ke apa. Sebab Ya. benda ni semua bukannya dia datang macam tu je, tak dia kena usaha. Kan. Lagi Usaha. senang sebenarnya sebab tak perlu dah nak keluar rumah Tak kan. perlu dari rumah je. Just kita pun layan tenant kita through WhatsApp je kan. So kalau macam kena pergi tengok unit semua, sekarang kita dah hire orang. Betul. So maksudnya you hanya work from home yang hanya dengan telefon je. Ya, betul. Sekarang kita dah pergi kelas, kita dah belajar smart lock. Kita belajar. So you tak payah bawa orang pergi view. You just bagi dia masuk guna smart lock one time. Dia tengok sendiri. Then Kita dia pakai keluar. sistem kan. Kita Semua pakai dah sistem. pakai thumbprint je. Then kita ada tenant management system. Betul. Sekarang saya gunalah TMS. Dulu awal-awal manual, kita memang kadang banyak cuai, banyak termis Kan. terlepas. Nak call, suruh bayar sewa. Betul. Unit ke-10 tu saya dah guna TMS. Saya jadi relax sikit lah. TMS dia akan follow up tenant, bayar sewa apa semua. Jadi kita tak ada tenant yang terlepas pandang tak bayar. Semua kita boleh tengok dari handphone je. Unit-unit yang ada aircon semua dah by prepaid kan. So kita dah integrated dengan sistem. Jadi apa yang susahnya? Tak ada apa dah. Kena belajar je sikit. Kena rajinkan diri belajar je. Dia kena apa orang kata upgrade. Upgrade. Sentiasa upgrade. Sebab lepas ni ada lagi kan. Ada improvement lagi, ada improvement lagi. Sebagai suri rumah bukan bermaksud you dah stop belajar. Saya pun kawan-kawan saya suri rumah semua saya mempengaruhi supaya diorang buatlah satu unit. Alhamdulillah lah, kawan saya ada seorang tu dia pun suri rumah. Bukan suri rumah. Lepas tu kita mempengaruhi dia. Diam-diam pun dah ada 10 unit lah sekarang. Buat dengan husband dia juga. Diorang. Tapi yang ni macam kita tanya sekarang dah berapa? 10 unit. Senyap je. Kan. Dan kita pun happy lah tengok at least dia suri rumah pun bila kita jumpa kita ada benda nak discuss pasal bilik sewa kita lah. Kan, tak adalah kita nak membawang je kan. Alright, so best kan boleh dengar pasal benda ni kan. So KLS nak ajak, okay, KLS nak ajak ramai suri rumah di luar sana daripada kita buang masa duduk cerita pasal husband kita ni macam tu, jiran kita macam ni macam tu, anak kita macam ni macam tu kan. Buat lagi serabut. Baik you all cari jalan macam mana nak upgrade ilmu, macam mana kita nak tambahkan income, kita bantu dalam satu family. Kalau you bantu family bukan bermaksud you bantu suami, sebenarnya you bantu diri you sendiri juga kan. So KLS nak ajak you all datang ke kita punya kelas Financial Freedom with Room Rental. Kita duduk dalam komuniti. Dalam komuniti kita ni bukan lelaki sahaja, kita ada ramai perempuan dan bukan semua suri rumah juga. Kita ada juga perempuan yang masih lagi tak berkahwin, masih lagi single, muda apa semua. Jadi ada yang plan nak berhenti kerja pun ramai. Ya, betul. Sehingga diorang nak berhenti kerja, daripada kerja nak berhenti kerja pun ramai. Jadi you all jangan risau, dalam komuniti ni kita ada pelbagai lagi kategori. Bukan suri rumah saja, kita ada orang yang muda, ada juga orang yang dah pencen pun, dah umur 50-an, dah duduk seorangan dah, husband dah tak ada apa semua. Jadi ini bukan satu platform yang hanya fokus kepada satu jenis saja. Kita memang ada pelbagai kategori umur, kategori apa orang kata background apa semua. So KLS ajak ramai-ramai, okay, untuk you all scan kita punya QR code, okay, terus register je. Okay, datang belajar, duduk dengan mereka-mereka yang berjaya macam Puan Liana ni. Okay, so kita berhenti dulu, kita jumpa nanti di part 3.